Hai, selamat datang. Hari ini kita akan cuba rungkai satu teka-teki yang paling menakjubkan tentang manusia. Sesuatu yang kita semua lalui, tapi jarang sekali kita berhenti dan fikirkan, macam mana benda ni berlaku? Pernah tak anda terfikir pasal ni? Satu proses yang macam magic kan? Daripada tangisan pertama seorang bayi, tiba-tiba boleh bertukar jadi ayat yang kompleks, boleh buat lawak, boleh berhujah. Ia satu perjalanan yang luar biasa dan ia berlaku pada kita semua. Dan inilah bahagian yang paling hebat sekali. Bahasa ni sebenarnya salah satu kemahiran paling rumit yang pernah kita belajar. Tapi, kita dah kuasai benda ni masa umur kita muda sangat, selalunya sebelum kita pandai ikat tali kasut sendiri pun. Fikirkan sejenak betapa hebatnya benda tu. Inilah yang membawa kita kepada topik utama kita, bidang kajian yang cuba jawab soalan macam mana ni dikenali sebagai teori pemerolehan bahasa. Ia sebenarnya satu usaha untuk melukis peta tentang proses misteri yang berlaku dalam otak kita masa kita kecil. Baiklah, jom kita selam lebih dalam. Para pengkaji tengok soalan ni dari dua perspektif utama. Kita mulakan dengan yang pertama, yang ada 3 teori besar di bawahnya. Dalam kumpulan pertama ni, kita ada 3 teori utama. Pertama, teori behaviorisme. Senang cerita, ia kata kita belajar bahasa macam kita belajar naik basikal, melalui cuba jaya dan ganjaran. Bila baby sebut mama dan kita punyalah seronok puji dia, itulah peneguhan positif yang buat dia nak cakap lagi. Kedua, teori kognitif. Teori ni pula kata, bahasa ni taklah istimewa sangat. Ia cuma sebahagian daripada perkembangan otak kita secara umum. Bila keupayaan mental kita makin power, bahasa kita pun ikut sekali. Akhir sekali, yang paling terkenal, teori mentalis dari Noam Chomsky. Dia kata, kita ni dilahirkan dengan sejenis chip bahasa dalam otak. Satu peranti semula jadi yang dah siap diprogram dengan tata bahasa universal. Tinggal nak diaktifkan je. Tapi, cerita dia tak habis kat situ je. Ada satu lagi kumpulan teori yang tengok teka-teki ni dari sudut yang berbeza sama sekali. Diorang lebih fokus pada persekitaran dan interaksi kita. Kumpulan kedua ni pula, dia tengok faktor luaran, dunia sosial kita. Teori interaksionalis tekankan yang kita belajar bahasa sebab kita perlu untuk minta sesuatu, untuk berhubung. Ia satu alat sosial yang berkembang melalui perbualan. Lepas tu, teori konstruktivisme yang nampak kanak-kanak ni macam arkitek kecil. Mereka bukan sekadar serap bahasa, mereka aktif bina pemahaman tentang bahasa melalui interaksi dengan dunia sekeliling, macam pasang blok mainan. Akhir sekali, teori psikolinguistik. Yang ni macam gabungan. Ia tengok macam mana proses mental dalam otak kita bekerjasama dengan peraturan linguistik yang membolehkan kita faham dan hasilkan ayat-ayat yang kita tak pernah dengar pun sebelum ni. Jadi sekarang kita ada 6 teori yang berbeza. Masing-masing ada hujah yang kuat. Soalan yang paling logik sekarang, yang mana satu yang betul? Adakah ia macam satu pertandingan yang mesti ada satu pemenang? Mungkin jawapannya lebih menarik daripada tu. Mungkin matlamatnya bukan untuk pilih satu teori dan buang yang lain. Sebaliknya, nilai sebenar tu terletak pada usaha kita untuk faham keseluruhan lanskap pemikiran ni. Dan inilah bahagian yang sangat penting. Daripada kita tengok teori-teori ini sebagai pesaing, apa kata kita anggap ia sebagai kepingan-kepingan puzzle yang berbeza? Jom kita bandingkan kerangka kerja ni sebelah menyebelah. Sumber kita perkenalkan satu konsep penting kat sini, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Bunyi macam canggih kan? Tapi maksud dia mudah je. Pembelajaran yang paling mendalam dan berguna tu datang bukan dari kita hafal satu jawapan, tapi bila kita ada keupayaan untuk membanding, membeza dan menggabungkan pelbagai idea. Sekarang, apa yang menarik tentang slide ni ialah ia tunjukkan peta pemikiran tu secara visual. Sebelah kiri, kita ada kumpulan pertama yang lebih fokus pada proses dalaman. Sebelah kanan pula, kumpulan kedua yang lebih tekankan interaksi sosial dan pembinaan pengetahuan. Bila tengok macam ni, barulah kita nampak gambaran besarnya. Jadi, inilah intipati utamanya. Dengan membandingkan teori-teori ini, kita bukannya makin keliru. Sebaliknya, kita membina satu gambaran yang jauh lebih lengkap dan kaya tentang keupayaan manusia yang luar biasa ni. Setiap teori ini macam bagi kita satu kacamata yang unik, dan gabungan semua kacamata inilah yang bagi kita pemahaman yang sebenar. Baiklah, sebelum kita akhiri kupasan ni, jom kita bawa semua idea-idea besar ni balik kepada anda. Sebab teori-teori ni bukan setakat konsep akademik tau. Ia ada kesan yang sebenar dalam kehidupan kita seharian.
Jadi, ini soalan untuk anda renungkan. Kalau anda seorang guru atau seorang ibu atau bapa, adakah anda lebih cenderung pada pendekatan berasaskan ganjaran macam behaviorism atau pendekatan yang lebihkan perbualan macam interactionalist? Kemungkinan besar, jawapan anda adalah gabungan kedua-duanya. Dan itulah intipatinya. Memahami landscape ini memberi kita lebih banyak alat untuk membantu generasi akan datang membongkar keajaiban bahasa. Terima kasih kerana bersama kami.